Assalamualaikum, hey guys, Hisham di sini. Selamat datang kembali ke channel ini. Seperti biasa, saya akan pastikan hampa semua sentiasa up to date dengan pasaran perpindahan pemain. Ingat, setiap hari ada banyak kemas-kemas. Jadi, jangan lupa untuk menghidupkan loceng notifikasi dan ikut setiap cerita perpindahan ini. Dan hari ini kita ada beberapa topik yang menarik untuk saya kongsikan dekat hampa. Kita akan bercakap tentang Souza, salah seorang bakat terbaik di pasaran perpindahan, perkembangan Di Almeida di Liga Perdana, berita dari Barcelona dan juga Man United. Jadi, mari kita teruskan. Saya mulakan dengan Di Almeida untuk rakan-rakan YouTube saya. Perjanjian kini benar-benar hampir siap untuk Souza, pemain pertahanan kiri Brazil dari Santos yang bakal menyertai Tottenham Hotspur. Perjanjian telah pun dimutamatkan antara Tottenham dan Santos untuk Souza, dan dia akan menjadi pertahanan kiri baru untuk Thomas Frank di Tottenham Hotspur yang akan berkuat kuasa segera. Ini memang satu Di Almeida. Perjanjian verbal telah pun dicapai dan semua dokumen rasmi diselesaikan hari ini. Yuran yang dijamin sebanyak 15 juta euro termasuk pembayaran asuran terakhir yang juga telah disahkan. Souza dijangka akan terbang ke London pada hari Ahad ini dan akan menjalani ujian pemeriksaan perubatan dan menandatangani kontrak bersama Tottenham. Ini adalah pertahanan kiri baru Tottenham, seorang pemain yang diminati oleh banyak kelab-kelab besar di Eropah seperti di Itali dan juga Portugal, tetapi Tottenham berjaya meyakinkan pemain tersebut dan bertindak dengan sangat pantas dan berjaya menandatangani pemain tersebut. Kini kita bergerak ke Man United. Banyak spekulasi muncul dari Itali dan juga mengenai kemungkinan Enzo Maresca akan menjadi pengurus tetap United. Buat masa ini, daripada maklumat yang saya baca daripada sumber yang saya ikuti, ia lebih kepada masa depan, bukan sesuatu yang segera. Sekiranya Maresca tersedia selepas Pep Guardiola meninggalkan City, kelab barulah minat itu relevan. Untuk sekarang tiada apa yang konkret. United akan mengambil masa mereka untuk proses memilih pengurus baru bagi musim 2026 dan juga 2027. Jadi spekulasi sekarang tidak tepat. Masih di England, ramai bertanya tentang Ole Gunnar Solskjaer dan Michael Carrick di United. Buat masa ini, United sudah mengadakan pertemuan secara langsung dengan dua orang legenda Man United. Minggu depan bakal menjadi penting kerana United mahu mengumpulkan pengurus inter mereka sehingga penghujung musim. Seperti yang saya kongsikan juga sebelum ini, United akan ada pengurus tetap pada musim panas nanti. Tapi keputusan inter manager perlu diumumkan sebelum derby Manchester dan dengan Manchester City. Ole dan Carrick masih dalam perbincangan dan United sangat hampir membuat keputusan terakhir untuk interim manager mereka. Kita bergerak pula ke Sepanyol tentang Barcelona. Saya nak sentuh sikit pasal Barcelona sebab seperti kita tahu, pemain pinjaman Man United iaitu Marcus Rashford sedang beraksi dengan sangat baik bersama Barcelona. Dia menyertai Barcelona secara pinjaman dari Man United sejak Julai lalu. Kini mendapat mesej yang sangat jelas. Kelab mahu mengekalkan beliau selepas musim ini. Rashford menunjukkan prestasi yang sangat hebat, sangat profesional, sentiasa berdisiplin dan memberi kesan positif di bilik persenjataan. Walaupun option beli 30 juta euro tidak diteruskan sekarang, niat Barcelona untuk terus bersama Rashford sangat-sangat jelas. Daripada segi sudut kewangan pula, United juga mungkin mendapat keuntungan apabila musim panas tiba. Berita menarik untuk kedua-dua pihak. Akhir sekali saya nak sentuh pasal Omar Mamus. Banyak yang bertanya dengan selepas kehadiran Antonio Semedo, adakah Omar Mamus akan meninggalkan Man City. Tapi buat masa ini, beliau masih lagi fokus pada AFCON. Dia tiada rancangan untuk meninggalkan Man City. Marmos mahu bersaing untuk mendapatkan tempatnya, tunjukkan prestasi terbaik dan membantu pasukan untuk memenangi kejuaraan. Dan sudah tentu, jika 6 bulan akan datang tidak berjalan seperti yang dirancang, situasi tersebut boleh berubah pada musim panas ini. Tetapi buat masa ini, pemain itu tetap profesional dan tidak meminta perpindahan keluar daripada Man City. Sebenarnya, jika ada pemain yang berpotensi untuk meninggalkan City pada bulan Januari, ia lebih kepada Oscar Bach, bukan Omar Mamus, walaupun terdapat cerita sebelum ini. Jadi, kongsikan pendapat hampa tentang semua cerita yang saya sampaikan. Apa pandangan anda tentang interim manager Man United, Marcus Rashford dan juga Omar Mamus?
tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa like video ini, hidupkan lonceng notification, like, share dan subscribe. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.